Tunggu aiskrim habis. Orang pun dah habis senam. Saya suka. Iya, enak banget. Kak Ros jago buatnya. Saya merasa juga. Ini bukan untuk Tila, aku bagi tahu. Turun! Turun cepat! Buat apa kat atas tu? Sini! Macam suara tu. Oh, tu lah betul. Atu. Huh? Ambil kelapa tu! Cepat! Tengok tu. Apa Jaji buat kat sana? Rumah. Apa tu? Pastilah minyak sawit. Minyak yang selamat dimakan dan menyihatkan kerana ianya dari sumber tumbuhan. Wah, baru tahu buah sawit ni boleh jadi minyak. Sedapnya bau. Betul lah. Wah, macam tu je. Senang sangat. Memang senang. Selesai masalah. Jadi air baik ni dah boleh minum terus. Datuk, marilah. Kita orang ada buat ayam bakar. Sedap. Tak payahlah susah-susah. Sebab dah terlambat bangun. Cepat kemaskan diri. Masukkan baju. Sikat rambut tu. Baik, cikgu. Benda kau baling kena benda tu. Apa benda tu? Entah. Jom pergi. Terserah. Oh, ya Kak. Awan mendung. Suasana gelap dan sunyi sepi. Kali ni aku akan beli sendiri. Kau ada duit? Ada? Aku baru dapat. Kau tu makan lalat? Patung memanglah makan lalat buah. Apa yang sibuk sangat? Oh, selama ni tak tahu pun. Korang apa tak? Ish, apa hal tergesa-gesa sangat ni? Sampai nak langgar orang semua.